Jadi kalau kita nak kaitkan dia dengan second law of thermodynamics, jadi dalam second law of thermodynamics ni kita revise balik untuk heat engine. Heat engine kita belajar pada minggu lepas heat engine. Okay, heat engine ni dia ada hot reservoir ataupun takungan panas. Kemudian dia akan pergi ke kawasan kita panggil sebagai heat engine. Heat engine ni dia punya macam processor je lah. Kemudian dia akan masuk daripada cold reservoir. Jadi daripada hot pergi ke cold, jadi dia akan menghasilkan, dia akan produce work. Ini heat engine. Tapi sekarang ni macam kita guna konsep reverse heat engine. Kita guna reverse heat engine. Jadi bila reverse dia terbalik lah. Jadi kalau reverse sama juga, dia ada hot reservoir, dia ada cold reservoir, and then dia ada reverse heat engine. Jadi terbalik arahnya. Maknanya daripada sejuk, dia akan pergi ke kawasan panas. Untuk membawa haba sejuk ke panas ni, dia perlu something yang gerakkan dia daripada luar. Jadi dia perlukan kerja daripada luar, work in. Yang ni work out. Jadi bila panas ke sejuk, dia akan menghasilkan kerja. Tapi bila sejuk ke panas, dia memerlukan kerja daripada luar. Sebab kalau kita perasan heat engine ni, contohnya macam kita tengok minggu lepas, kita tengok pasal Carnot cycle kan. Jadi Carnot cycle ni dia ada sistem dia tu, dia ada turbine. Jadi work in ni jadi ada turbine. Kemudian reverse engine ni dia terbalik pula. Dia ada kompresor. Nampak? Sini ada kompresor. So work in ni digerakkan oleh kompresor. Jadi sekarang ni kita tengok dia punya analisis pula. Ni dia punya teori. Teori ni kena tahu juga. Jadi bila kita faham teori, bila kita nak analisis tu lebih mudah. Kalau dalam heat engine, kita menggunakan teori ataupun istilah efficiency. Tapi yang reverse heat engine ni, istilah dia dipanggil sebagai coefficient of performance ataupun COP. Jadi COP ni apa dia? COP ni ada dua. COP bagi reverse heat engine ni ada dua. Sebelum ni, satu refrigerator, satu lagi heat pump. Cuma heat pump ni saya tak cerita secara detail, kita just pakai rumus saja, tapi konsep dia sama. Cuma heat pump ni untuk kita mengekalkan suatu ruang tu panas. Kalau macam refrigerator, dalam peti ais tu sejuk, tapi luar peti ais tu panas. Dalam peti sejuk tu, kalau katalah pada bahagian freezer tu, suhu dia mungkin negatif 10, negatif 7 darjah Celsius. Negatif 20 darjah Celsius. Kalau pada bahagian bawah dia tu, pada bahagian chiller tu mungkin suhu dia 7 darjah Celsius. Mana sejuk lah. Tapi kat luar ni, pada ruang dapur kita ni, mungkin suhu dia 30, 32 kalau kat Malaysia lah. 40 kalau rumah kampung Zing kan, mungkin 40 darjah Celsius. Jadi yang dalam tu sejuk. Dalam sejuk tu kita panggil sebagai refrigerator. Dalam sejuk, luar panas. Tapi kalau dalam heat pump ni, dia untuk kita mengekalkan bilik tu panas. Kalau negara sejuk, dia punya musim winter dia, mungkin di bahagian luar rumah dia, suhu dia boleh mencapai negatif 10. Luar tu negatif 10. Jadi manusia ni mana boleh tahan negatif 10. Kan? Jadi kita selesa antara 10 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius tu kita selesa lah. Manusia ni secara umumnya suhu begitu dia selesa. Jadi kalau luar tu suhu dia sejuk, jadi Mak Saleh ni dia nak dalam rumah tu panas. Jadi bila nak dalam rumah dia panas tu dia pakai konsep heat pump. Heat pump ni sama je, cuma dia terbalik sikit lah. Dia punya sistem terbalik sikit, kondenser yang akan belur angin ke dalam rumah. Kalau macam ni katalah sistem aircon, jadi yang sejuk ni akan belur ke dalam rumah. Dia terbalik gitu je. Tapi dia punya piping line tu dia ada beza sikit, tapi secara kasar sistem dia sama, cuma terbalik macam tu je lah. Kita tengok COP bagi refrigerator. Okay, dia punya COP dia adalah sama dengan, okay, sini ada hot, ada cold. Ini kita panggil sebagai, dia punya simbol dia adalah QL. Yang hot ni simbol dia adalah QH. Yang sini dia punya simbol adalah W in. Jadi untuk COP bahagi refrigerator, ada R kat sini. Rujuk kepada refrigerator adalah QL bahagi dengan W in. Manakala untuk heat pump, COP bagi heat pump sama dengan QH bagi dengan W in. Beza dia di situlah. Dan W in ni sebenarnya, W in ni adalah sama dengan QH tolak QL.